Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review semua. Okey, kembali lagi ke dalam salah satu segmen yang telah pun Izzat buat, iaitu Toko Cases. Buat korang yang tak tahu, Toko Cases merupakan sebuah segmen yang mana Izzat akan membahas kes-kes yang berlaku di dunia tokusatsu. Dan kalau korang nak tahu juga, Izzat telah pun menghasilkan 2 video berkenaan dengan Toko Cases. Which is video yang pertama tu Izzat ada membahas tentang apa yang UM Corporation telah pun lakukan sewaktu mereka melakukan stesen Ultraman di China. Dan yang kedua pula, Izzat ada membahas tentang tamatnya penayangan siri Super Sentai di TV Asahi. Jadi kali ini, Izzat akan membahas salah satu kes yang masih lagi berasal daripada siri Super Sentai. Yang mana baru-baru ini kita telah pun dikejutkan dengan pemecatan daripada Maya Imamori. Buat korang yang tak tahu, Maya Imamori melakukan watak sebagai Sumino Ichikawa ataupun Gozu Unicorn di siri nama One Sentai Gozyuja. Siri nama One Sentai Gozyuja sendiri dibuat untuk menyambut ulang tahun ke-50 siri Super Sentai. Dan semestinya berita berkenaan dengan Maya Imamori ini telah pun mengejutkan ramai orang. Bukan sahaja daripada fans Super Sentai ataupun tokusatsu, tapi juga daripada pelakon yang pernah membintangi siri Super Sentai. So kalau korang nak tahu apa sebenarnya yang terjadi sehingga Maya Imamori dipecat daripada Gozyuja, make sure korang stay tune dekat dalam channel Izzat kali ni, okey? Sebelum kita pergi lebih jauh ke dalam kes ni, marilah kita berkenalan dulu dengan sosok yang bernama Maya Imamori ini ya. Maya Imamori dilahirkan pada 26 Mac tahun 2006 dan sekarang ini dia telah pun berusia 19 tahun. Dia pada mulanya bukanlah seorang selebriti tapi dia bermula sebagai seorang TikToker yang kemudiannya membawa dia ke platform hiburan di Jepun sana. Dan dekat situ dia telah pun menjadi seorang graver idol dan juga menjadi seorang pelakon. Dan yang terbaru dia telah pun dipilih untuk melakonkan watak sebagai Sumino Ichikawa ataupun Gozu Unicorn untuk sebuah siri Super Sentai iaitu Number One Sentai Gozyuja. Okey, sewaktu penayangan Number One Sentai Gozyuja ni, Izzat boleh cakapkan kita ni tidak pernah dihadapkan dengan apa-apa kes pun ya. Sebaliknya kita ni sentiasa dibuat terhibur dengan penayangan daripada Number One Sentai Gozyuja ni. Kita terhibur dengan cerita dia, dengan karakter dia, serta kita juga dibuat terhibur dengan kemunculan daripada Ranger terdahulu. Cuma berbeza dengan Gokaiger yang menghadirkan semula pelakon asalnya, kita justru dihadirkan dengan pelakon yang pernah membintangi siri tokusatsu, baik itu daripada siri Ultraman maupun Kamen Rider untuk melakonkan watak sebagai Ranger Merah terdahulu. Dan semuanya berlangsung dengan cukup baik sehinggalah berlaku satu kes yang melibatkan Maya Imamori. Dan kes ni pun menjadi salah satu antara yang hangat dibincangkan. Tapi pada mulanya Izzat tak ambil pusing lah tentang kes ni sebab Izzat rasa lebih baik Izzat tunggu lebih banyak berita baru Izzat bahas. Yang mana pada mulanya Maya Imamori ini telah pun dikaitkan dengan satu kes curang bersama dengan salah seorang suit actor daripada Gozyuja itu sendiri iaitu Kosuke Asai. Buat sesiapa yang tak tahu, Kosuke Asai merupakan salah seorang suit actor yang telah pun bekerja di pelbagai siri Super Sentai. Salah satunya adalah Lupin Red di Kaito Sentai Lupin Ranger vs Pato Ranger dan yang mana dia melakonkan watak sebagai Lupin Red. Dan yang terbaru, lebih tepatnya pada siri nama One Sentai Gozyuja ni, dia telah pun memegang watak sebagai Gozu Wolf ya. Dan waktu tu timbullah satu spekulasi yang menyatakan kalau Maya Imamori ni berlaku curang dan punya hubungan cinta dengan Kosuke Asai yang pada waktu itu telah pun berkahwin dan mempunyai 2 orang anak ya. Kisah di antara Maya Imamori dan Kosuke Asai ini bermula apabila satu hari itu yang mana Kosuke Asai telah pun mengumumkan pengundurannya daripada siri nama One Sentai Gozyuja atas alasan kerana dia mempunyai penyakit yang semakin parah dan tidak memungkinkan dia untuk terus melakukan stunt di siri Super Sentai. Dan Toei Company selaku rumah produksi telah pun menghormati keputusan beliau dan telah pun memaklumkan benda tersebut di website mereka. Dan waktu ni ramailah peminat siri Sentai dan juga peminat Kosuke Asai mendoakan yang terbaik buat dia dan mengharapkan dia boleh kembali sembuh daripada penyakit dia dan dia boleh kembali semula untuk menjadi seorang stuntman. Dan semenjak daripada itu, Shigeki itu telah pun menggantikan tempat daripada Kosuke Asai. Sehinggalah keluar satu rumor yang dikeluarkan oleh isteri daripada Kosuke Asai itu sendiri yang menyatakan kalau Maya Imamori telah mempunyai hubungan sulit dengan Kosuke Asai ya. Dan diceritakan juga dekat situ kalau mereka ni sebenarnya dah pun lama bercinta. Bahkan juga Kosuke Asai ni sering membawa Maya Imamori ni ke rumah mereka sewaktu ketiadaan isteri dan juga anak dia. Dan disebabkan inilah
timbullah kemarahan daripada orang-orang di sana yang merasa jijik dengan tindakan daripada mayat Imam Mori itu sendiri. Tapi bagaimanapun, tidak lama selepas itu, keluar pula satu lagi rumor yang menyatakan kalau perkara tersebut sama sekali tidak benar, ya. Sebaliknya, Kosuke Asai betul-betul berhenti kerana penyakit kronis dan dia pun tidak terlibat sama sekali dalam kes tersebut. Mayat Imam Mori sama sekali tidak terlibat dan itu semua berlaku kerana isu resis, ya, terhadap mayat Imam Mori. Sebab mayat Imam Mori ini bukanlah seorang pelakon yang biasa, ya, tapi dia ni mempunyai darah kajukan di antara Jepun dan juga Filipina. So macam orang tak apa sukalah dengan orang yang mempunyai darah kacukan daripada negara lain. Lebih kurang macam itulah. Dan disebabkan itu mayat Imam Mori telah pun dihentam begitu teruk. Tapi bagaimanapun agensi dan juga daripada pihak toy company sendiri tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan daripada apa yang telah pun berlaku dan kita anggap saja kes itu tidak benar sama sekali. Tapi benda ni tak berhenti setakat di situ sahaja sebab ada satu media di Jepun sana tu telah pun mengorek semula gambar mayat Imam Mori dan mengatakan kalau mayat Imam Mori telah pun punya satu hubungan dengan seorang pemain bola sepak Jepun. Bahkan juga gambar-gambar dia sewaktu dia bercinta dengan kekasih dia di zaman sekolah dulu pun dia bawa keluar sekali lagi untuk mencalarkan nama daripada mayat Imam Mori ni. Dan dikatakan juga mayat Imam Mori ni turut dijadikan sebagai penyebab kenapa Tori Matsuzaka tidak mahu kembali ke Sentai series, ya. Sebabnya sebenarnya ada rumor yang mengatakan kalau Tori Matsuzaka telah pun dijemput kembali untuk membintangi siri Sentai dan dikatakan dia akan membawa kembali watak sebagai Takeru Shiba ataupun Shinken Red daripada Samurai Sentai Shinkenja. Tapi dia menolak kembali kerana adanya masalah skandal. Dan ramai orang mengesyaki perkara tersebut terjadi kerana skandal yang berlaku di antara mayat Imam Mori dan juga Kosuke Asai serta ada juga rumor yang mengatakan kalau mayat Imam Mori telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang pemain bola sepak. Tapi bagaimanapun benda tersebut dinyatakan tidak benar dan ramai orang berasa keliru lah dengan apa yang terjadi ni sebenarnya sebabnya sebenarnya digosipkan dengan Kosuke Asai, lepas tu pula digosipkan pula dengan pemain bola sepak. Sedangkan mayat Imam Mori tu kata itu adalah gambar lama, ya, yang mana semua orang pun biasalah buat gambar-gambar macam tu waktu-waktu dating-dating zaman cinta-cinta monyet dulu kan. Walaupun waktu tu mayat Imam Mori ni terlibat dengan kes bersama dengan Kosuke Asai, tapi sepanjang penayangan siri Gozije itu tidak ada apa-apa perubahan yang berlaku sama sekali. Sebaliknya karakter Sumino Ichikawa masih terus muncul dan itu cukup untuk menandakan kalau perkara tersebut sama sekali tidak benar. Tidak hanya itu saja, dikatakan agensi daripada mayat Imam Mori which is agensi Seiju ni telah pun memaklumkan kalau perkara tersebut sama sekali tidak benar. Tapi walaupun macam tu tak ada pula Izzat dengar kenyataan ini keluar sama sekali. Jadi itu adalah dia contoh-contoh berita palsu yang melibatkan mayat Imam Mori. Sehinggalah tanggal 8 November tahun 2025, peminat Super Sentai khususnya peminat Gozyuja telah pun dikejutkan sekali lagi dengan berita yang melibatkan mayat Imam Mori. Berbeza dengan dua berita tadi yang dinyatakan tidak benar sama sekali, berita ini telah pun dikonfirmasi dan juga dikatakan sahih dan dikeluarkan juga oleh pihak yang kita boleh percayalah sumbernya. Which is tak lain tak bukan daripada toy company itu sendiri yang mana mereka telah pun mengeluarkan satu kenyataan dan mereka memaklumkan kalau kontrak di antara mayat Imam Mori dan juga toy company telah pun tamat dan mayat Imam Mori telah pun dipecat daripada untuk terus terlibat dengan siri nama One Sentai Gozyuja dan tidak akan melakonkan lagi watak sebagai Sumino Ichikawa. Dan benda tu semestinya mengejutkan para peminat. Dan semua ni berlaku apabila agensi mayat Imam Mori yang bernama agensi Seiju telah pun memberitahu Toei satu tingkah laku buruk daripada mayat Imam Mori yang mana mayat Imam Mori telah pun ditangkap kerana mengambil alkohol ataupun minuman arak pada usia 19 tahun. Dan kalau kau nak tahu juga, di Jepun ataupun di pelbagai negara punya peraturan yang membolehkan seseorang itu untuk mengambil minuman keras, ya. Which is bila mereka ni perlu mencapai umur 20 tahun dan ke atas. Sementara yang lain tu masih lagi di bawah umur tu mereka ni tidak dibenarkan untuk meminum minuman keras.
Dan kita pun tak perlulah juga nak mempersoalkan sebabnya kita pun sendiri tahu melalui daripada siri anime memang orang Jepun ni memang terkenal dengan sifat mereka yang memang sangat suka untuk minum minuman keras. Tapi tetap saja mereka tu mempunyai peraturan yang perlu dipatuhi. Bukan setakat dekat Jepun je lah, tapi dekat seluruh negara pun ada juga peraturan tersebut. Kecuali bagi orang Islam ya, yang mana bagi orang Islam sendiri meminum minuman keras tu telah pun dinyatakan haram dan kalau buat adalah satu tindakan yang berdosa besar ya. Jadi kes yang melibatkan underage drinking ni memang merupakan satu masalah yang serius lah sebabnya seperti yang kita tahu Maya Imamori ni memegang satu watak yang muncul dekat dalam siri yang ditargetkan untuk kanak-kanak. Dan selaku pihak produksi, Toys memangnya menekankan supaya setiap orang yang terlibat dalam acara mereka tu perlu untuk menunjukkan tauladan serta mori yang baik. Sebab ialah nak bagi tauladan pada anak-anak, orang tu sendiri pun kena baik dulu sebelum dia melakukan benda-benda yang tidak bermoral lah. Tapi bagaimanapun sebagai seorang manusia, kita tidak lari daripada membuat kesilapan. Dan sebenarnya tentang underage drinking ni bukan setakat dekat Jepun je lah. Malahan juga dekat negara lain yang Zat tengok pun, di setiap negara tu mempunyai peraturan dan juga had umum yang dibenarkan untuk minum minuman keras ni ya. Yang mana salah satunya tu sewaktu di Korea ada juga K-pop idol menyatakan kalau mereka ni dah tak sabarlah untuk berusia 20 tahun supaya mereka ni boleh minum minuman keras. So bukan setakat di Jepun saja tapi di negara lain pun turut menekankan betapa seriusnya masalah daripada underage drinking ini. Jadi disebabkan tu ramailah orang tertanya-tanya apa yang menyebabkan Maya Imamori ni sanggup untuk melanggar peraturan sebegitu. Dan kenapa pula dia ni selalu sangat minum minuman keras? Dan daripada apa yang kita tahu, Maya Imamori itu mengambil minuman keras itu kerana dia mengalami tekanan ya. Bayangkan dalam 1 tahun saja kau dah dihadapkan dengan pelbagai benda di luar kau punya jangkaan. Mula-mula kau kena fitnah ada hubungan dengan orang lain. Lepas tu ada pula hubungan dengan pemain bola sepak. Lepas tu ada juga pelakon terkenal yang tak nak berlakon dekat dalam siri tu pasal engkau. Bayangkan semua tu berlaku dekat dalam 1 tahun. Macam mana tak mentalnya orang tu. Jadi daripada dia mengambil cara yang lebih mudah untuk melepaskan tekanan, dia justru mengambil peluang untuk meminum alkohol ya. Dan benda tu pun sama sekali agak salah jugalah kalau diikutkan daripada undang-undangnya. Tapi bagaimanapun itulah yang dikatakan yang menjadi punca kenapa Maya Imamori itu mengambil minuman keras. Dan selebaik sahaja berita tersebut dikeluarkan, kita dapat tengok daripada apa yang dikeluarkan oleh TV Asahi berkenaan dengan mewasan Gozuju ini, tak ada satu pun yang melibatkan dan memunculkan karakter daripada Gozu Unicorn ataupun daripada Maya Imamori itu sendiri ya. Jadi kat sini kita boleh nampak lah kalau mereka cuba untuk memadamkan kewujudan Maya Imamori ni daripada pelbagai media yang melibatkan Gozuju. Dan tak hanya itu saja, Maya Imamori telah memohon maaf dan dalam dia punya postingan tu dia menyatakan kalau dia akan menggunakan masa yang ada untuk dia ni mereflect balik apa yang telah pun dijadi pada diri dia dan berharapkan dia tidak akan mengulangi kesilapan yang sama di masa akan datang. Dan dia juga memohon maaf kepada semua orang yang terlibat termasuk juga para peminat dia yang suka menonton karakter Sumino Ichikawa ni dengan berbesar hati ya. Dan dalam masa yang sama juga dia akan menggunakan masa yang ada ni untuk dia ni menjadi lebih matang. Sehubungan dengan itu, ramailah pelakon khususnya daripada siri tokusatsu telah pun memberikan pandangan terhadap apa yang telah pun terjadi. Salah seorang yang memberikan pandangan tu adalah Toshiki Kashu yang telah pun membawakan watak sebagai Soichi ataupun Kamen Rider Agito daripada siri Kamen Rider Agito. Yang mana dalam kenyataan dia menyatakan bila kau terlibat dalam satu industri adalah tanggungjawab daripada syarikat untuk mendidik dan menjaga kebajikan daripada talent-talent terutama sekali orang yang masih muda. Tapi dia merasakan di zaman sekarang ni hubungan seperti itu sudah tidak ada sama sekali. Jadi dekat sini kita boleh nampaklah kalau Toshiki Kashu ni memberikan kritikan halus kepada agensi daripada Maya Imamori itu sendiri. Dan dia memaklumkan kalau itu sebenarnya merupakan tanggungjawab daripada agensi untuk memastikan talent mereka berada dalam keadaan baik. Semestinya kita boleh nampaklah kalau agensi daripada Maya Imamori ini cuba untuk mengeluarkan dia dan tidak mengambil tanggungjawab sebagai sebuah agensi dengan begitu baik dalam menguruskan artis-artis di bawah mereka. Jadi ini samsat macam sindiran jugalah kepada agensi daripada Maya Imamori itu sendiri iaitu agensi Seiju ya. Tidak hanya Toshiki Kashu yang berasal daripada siri Kamen Rider saja yang memberikan pandangan.
Selain daripada tu, ada juga pandangan daripada Yasuka Saito yang membawakan watak sebagai Masumi Inoi daripada siri Gogo Sentai Bokkenja ya, yang mana dia melakonkan watak sebagai Bokken Black. Yang mana dia menyatakan sekiranya ada satu skandal yang melibatkan di bawah umur, bukan pelakon tu yang sepenuhnya perlu disalahkan, tapi ia juga menjadi tanggungjawab kepada agensi tersebut. Dan dia pun turut mempertikaikan bagaimana penamatan kontrak itu boleh menyelesaikan masalah. Yang mana dia ini kita boleh nampaklah kalau ini jelas berpihak kepada Maya Imamori. Dan dia juga merasakan kalau penamatan kontrak itu tidak terlalu adil untuk dilakukan ya. Sebabnya pun kita boleh nampaklah dekat sini kalau Maya Imamori itu dihentikan juga kontrak dia daripada agensi dia. Jadi Yasuka Saito merasakan kalau tindakan ini terlalu terburu-buru ya. Tidak hanya itu, ada juga kita dapatkan komen daripada Rina Fukui yang pernah memegang watak sebagai Ran Uzaki ataupun Geki Yellow daripada Geki Ranger, serta Ayumi Kinoshita yang pernah memegang watak sebagai Jasmine ataupun Deka Yellow daripada Tokusatsu Sentai Deka Ranger, turut memberikan pandangannya. Dan rata-rata dekat sini ramainya berpihak kepada Maya Imamori itu sendirilah. Dan daripada pandangan Izzat sendiri, sebenarnya Izzat tak boleh nak berikan komen yang terlalu lebih sangat lah. Sebab apa yang mereka katakan tu ada betulnya juga. Sebab kalau macam kita lihat pada tahun ini saja, Gozujo ni telah pun menghadap dua masalah daripada orang yang terlibat di dalam siri itu. Yang pertama tu daripada Maya Imamori dan yang kedua pula daripada pelakon suara Tega SWAT iaitu Yuki Kaji. Yang mana dalam tahun yang sama, Yuki Kaji turut berdepan dengan satu rumor yang mana mengatakan Yuki Kaji telah pun berlaku curang. Berbezalah dengan agensi Maya Imamori yang mengambil keputusan untuk terus diam. Agensi daripada Yuki Kaji bertindak dengan sangat profesional dan terus mengeluarkan kenyataan bahawa rumor itu sama sekali tidak benar. Dan mereka juga telah pun mengambil tindakan kepada orang yang telah pun menyebarkan rumor tersebut. Jadi kat sini kita boleh nampaklah kalau ada dua cara perbezaan yang sangat ketara daripada cara agensi mereka handle. Agensi Yuki Kaji bila mereka dapat tahu, mereka terus mengeluarkan kenyataan kalau benda tersebut adalah palsu. Sementara agensi daripada Maya Imamori justru hanya berdiam diri sahaja. Jadi kalau diikutkan bila Maya Imamori itu ada involve dengan kes seperti curang yang telah Izzat nyatakan tadi tu, mereka sepatutnya keluarkanlah kenyataan yang menyatakan kalau berita itu sama sekali tidak benar. Dan disebabkan mereka tak keluarkan kenyataan tu, ramai orang masih menganggap kalau isu itu masih lagi berjalan ya. Dan kalau mereka ni dapat keluarkan walaupun satu kata yang mengatakan rumor itu sama sekali tidak betul, mungkin akan jadikan kes daripada Maya Imamori ni tak terlalu serius sangat lah. Tapi sebabkan mereka ni memilih untuk diam, perkara tersebut masih lagi dipertanyakan kebenarannya. Jadi untuk Maya Imamori sendiri, Izzat tak tahulah nak cakap apa. Tapi sebabkan Izzat ni mengambil pandangan kalau setiap manusia itu melakukan kesilapan, kita ni memang tak larilah daripada buat kesilapan. Bahkan juga daripada kata Sayuki Uta di siri Ultraman Omega daripada episod ke-12 sebelum ni, dia menyatakan manusia itu tidak lari daripada membuat kesilapan. Yang membezakannya adalah daripada cara mereka menangani kesilapan yang telah pun mereka lakukan. Manusia hanya ada dua pilihan sahaja, yang mana yang pertama tu mereka lari daripada melakukan kesilapan ataupun mereka justru mencari cara untuk memperbaiki semula kesilapan mereka. Jadi daripada apa yang terjadi itu, Izzat boleh simpulkan kita semua ni hanyalah manusia biasa dan manusia itu merupakan satu entiti yang tidak sempurna dan sangat wajar sekiranya kita kerap melakukan kesilapan. Sama jugalah macam kes Maya Imamori dan juga agensi dia. Dua-duanya dinaungi oleh manusia ya. Yang cuma membezakannya adalah cara mereka handle silap yang mereka telah lakukan tu. Dan Maya Imamori pun telah pun mendapatkan hukuman dia dan Izzat harap dia akan menggunakan masa yang ada ni untuk memperbaiki diri dia. Dan Izzat semestinya mengharapkan juga supaya apa yang terjadi ni tidak memberikan kesan kepada Maya Imamori lah. Kita sendiri tak tahu apa yang dihadapkan dan Izzat cuma harapkan yang terbaiklah daripada kedua-dua belah pihak ya. Dan Izzat sendiri pun tak tahulah mana satu pihak yang sepatutnya Izzat sokong. Sehubungan dengan apa yang terjadi pada Maya Imamori itu, pada hari ini Izzat boleh nampaklah dampak dia kepada siri nama One Sentai Gozuja. Yang mana kita boleh nampak dekat dalam opening tu, banyak scene yang melibatkan Maya Imamori telah pun dibuang secara total dan digantikan dengan adegan daripada pelbagai jenis episod serta opening yang baru pun turut dimasukkan. Dan tak hanya itu saja, sewaktu penayangan siri episod ke-37 daripada nama One Sentai Gozuja ni pun mempunyai banyak shot-shot yang cukup pelik ya. Semestinya sebab mereka tu nak cuba crop dan juga cuba buang bahagian yang melibatkan karakter daripada Sumino Ichikawa itu.
Bahkan juga sewaktu Gozi Unicorn beraksi pun, mereka ni tidak menggunakan suara daripada mayat Imamori, tapi sebaliknya dilakon suarakan oleh orang yang lain, ya. Jadi dekat sini kita boleh nampak lah kalau Toei Company memang cuba untuk menghapuskan kewujudan mayat Imamori itu secara total. Dan tak hanya itu saja, mereka juga tidak mengeluarkan preview untuk episod ke-38. Tapi pada hari ini, Izzat telah pun melihat bagaimana perjalanan daripada episod ke-38 itu. Yang mana episod ke-38 itu, kita ni masih lagi diperlihatkan dengan karakter daripada Sumino Ichikawa. Dan dalam episod kedepannya pun, karakter Gozi Unicorn akan mendapatkan upgrade form daripada Tega Sword. Yang sebelum ni didapatkan oleh Gozi Wolf dan juga Gozi Leon, ya. Yang mana adanya Tega Sword Gozi Unicorn, ya. Jadi dekat sini kita boleh nampak lah kalau benda tersebut tidak akan terjadi sama sekali. Dan semestinya juga mereka yang terlibat dekat dalam produksi ini terpaksa melakukan penulisan semula dan melakukan reshoot untuk memperbaiki semula scene yang melibatkan mayat Imamori itu sendiri tadi. Tapi bagaimanapun, apa yang berlaku pada mayat Imamori ini sedikit sebanyak mengingatkan Izzat pada apa yang telah pun berlaku pada salah satu pelakon daripada siri Kamen Rider, iaitu Yui Asakura, ya. Yang mana Yui Asakura waktu tu telah pun dikatakan telah pun menjadi mangsa bersalah laku seksual terhadap seorang lelaki. Dan agensi dia tidak mengambil tindakan sama sekali dan itu telah pun membuat Yui Asakura ni telah pun memfailkan saman terhadap agensi dia dan justru keluar daripada agensi dia. Tapi selain daripada tu ada juga kes yang melibatkan Tori Matsuzaka, ya. Yang mana diceritakan Tori Matsuzaka yang kita kenal dengan watak dia sebagai Takeru Shiba ataupun Shinken Red daripada siri Shinkenja turut menerima layanan yang teruk lah daripada agensi dia. Yang mana dia tidak diperlakukan selayaknya sebagai seorang manusia. Dia pun menuahkanlah rasa benci dia terhadap dia punya agensi dia sendiri, ya. Jadi Zat rasa perkara yang sama pun terjadi jugalah pada mayat Imamori ini. Dan Zat tak cakap lah juga kalau mayat Imamori itu tak salah. Mayat Imamori itu masih lagi dianggap salah sebabnya dia telah pun melanggar peraturan. Dan peraturan itu tidak sepatutnya dilanggar, ya. Tapi ada juga yang menjadi keprihatinan Izzat adalah sebab mayat Imamori ni kalau ikutkan umur dia baru 19 tahun. Tapi dia dah boleh jadi Gravel Idol. Macam mana tu? Sebab Gravel Idol pun mempunyai kesan yang negatif juga kepada orang-orang di sekeliling. Macam mana tu? Jadi itulah dia sedikit sebanyak kes yang berlaku kepada mayat Imamori. Kalau korang dah tengok video Izzat ni daripada mula sampai habis, apa pendapat korang? Adakah korang bersetuju dengan tindakan daripada agensi Seiju? Ataupun korang justru bersimpati dengan apa yang terjadi pada mayat Imamori? Jangan lupa tinggalkan komen dan pendapat korang kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat. Kita jumpa lagi di perbahasan toko cases yang lainnya. Assalamualaikum dan bye. When you said your last goodbye.